Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati semua penonton-penonton yang sedang menonton kita pada hari ini. Selamat menonton bersama saya dengan Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz dalam rancangan Jom Login. Kali ini episod yang ke-10, program yang kita nak temu bual, berkenalan, bertaaruf bersama dengan rakan-rakan daripada saudara baru, ada yang mungkin yang lama juga, untuk kita menyelongkar, menginsafi pengalaman, kisah hidup mereka, suka dan duka, sebagai mungkin panduan dalam perjalanan hidup kita juga. Dan kalaulah di kalangan mereka ni saudara baru yang kita rasa boleh kita bantu, kita hulurkan bantuan, bolehlah kita juga untuk turun padang dan juga berikan bantuan pada mereka. Dan seperti mana biasa, saya tidak berkeseorangan, cakap seorang-seorang tak jadi podcast. Jadi saya ada teman pada hari ini, seorang wanita yang begitu hebat, insya-Allah akan berkongsi dengan kita cerita-cerita kisah beliau yang menarik, dan termasuk juga dengan kru-kru kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat. Okey, tetamu kita bernama Atikah Atikah. Jadi di mana biasalah, slot pertama, slot wajibnya adalah ta'aruf diri. Perkenalkan diri. Mungkin boleh Puan Atikah kenalkan sikit tentang diri dan latar belakang ni. Nama saya Nur Atikah Eng Abdullah. Saya dah berkahwin, ada 4 orang anak. So suami saya dia mamak lah. Okey. Saya bangsa Cina. Bangsa Cina. So saya convert lah pada Convert. Lama dah? Dah 15 tahun. Lama, 15 tahun. Okey. Baik. Jadi sekarang ni apa yang Puan akak ke puan sedang lakukan sekarang ni? Sekarang ni saya bertugas di Masjid Cina Kelang sebagai seorang pemandu pelancong dekat masjid tu. So sebelum ni saya suri rumah. So macam mana boleh terjebak dekat masjid tu, dia macam, sebenarnya saya memang cari kerja juga. Okey. Tapi suami kerja apa? Suami kerja dekat Opkom Shah Alam Kilang. So masa saya sampai masjid tu, saya sukarelawan jaga bahagian yang pakaikan tudung kan. Ya, turis jugalah. Masjid tu dia ada sediakan tudung dengan jubah untuk yang non-muslim pergi kan. Masjid ni saya boleh tahu, masjid ni masjid yang mana ya? Masjid Jami' Cina Kelang. Masjid Cina Kelang. Okey. Kenapa namakan Masjid Cina? Kalau boleh cerita sikit lah. Sebab masjid tu dia punya design tu memang Cina lah, design Cina. So design dia diorang ambil daripada China. Dekat Masjid Xi'an Agong. Okey. So itulah dipanggil nama Masjid Jami' Cina Kelang. So mula terlibat sebagai sukarelawan tu, yang pakaikan tudung tu bila? Masa tu awal tahun. Awal tahun ni lah? Awal tahun ni. Macam mana boleh tiba-tiba jadi sukarelawan? Masa tu Perkim Kelang, diorang cari sukarelawan untuk program tu lah. So, masa tu ada festival 3 hari. So pergilah sana. Lepas tu bila sampai sana, tiba-tiba ustaz pemandu pelancong jugalah. So dia nak ambil cuti. So dia minta ni lah, tolong ganti dia sebab dia ada hal emergency. So masa tu kita tak ada ilmu kan. So ustaz kata tak apa, awak just ni je, dia kata belajar. Macam Atikah boleh kebolehan Mandarin, Hakka. Boleh lah. Kalau Hokkien sikit lah. So itu menjadi kelebihan lah. Atas faktor apa sebenarnya yang masjid ambil Atikah mula-mula jadi sukarelawan? Sebab masjid tu dia perlukan seorang yang boleh berbahasa Mandarin. Sebab masjid tu ada pelancong daripada non-Muslim. So ada yang cakap Mandarin, ada yang pelancong daripada China juga, daripada Taiwan. So diorang perlukan seorang yang boleh cakap bahasa Mandarin lah. So masjid Cina di Kelang ni memang jadi
ekotourism lah, terutamanya non-Muslim, tarikat, betul. yang pengalaman Atikah lah. Sejauh mana sibuknya masjid tu dalam menerima pelancong, khususnya yang bukan Islam ni? Alhamdulillah. Kalau kata convert tu, setiap bulan tu mesti ada seorang lah. Seorang yang revert Islam. Yang saya tahulah, yang sedepnya tak pasti sebab ustaz yang uruskan kan. Dia maksudnya setiap hari ada saja orang datang lah masjid tu. Selalunya dia akan sibuk pada hujung minggu. Hujung minggu lah. Cuti sekolah, cuti publik. Memang akan ramai lah. Tiba-tiba ada sampai macam tu. Okey. Kita cerita masjid je lah hari ni. Nampak menarik tu masjid tu. Betul. Sepanjang pengalaman Atikah lah. Apa yang faktor dorongan utama orang datang ke masjid tu? Utamanya bukan Islam. Sebab dari segi seni bina dia lah. Seni bina. Lepas tu dalam masjid tu dia ada menara cahaya bulan. So dia menarik lah orang datang. Termasuk non-Muslim pun ramai yang datang. Okey, sejak daripada tadi jadi sukarelawan. Sukarelawan, lepas tu dia ambil bekerja lah sepenuh masa di situ. Bila ambil masa? Tapi mula-mula tu praktikal dululah. Ustaz yang kat sana tu dia ajar dulu. So dah praktikal tu baru mula sebagai staff kat situ lah. Sekarang ni staff sebagai apa? Bahagian apa? Bahagian pemandu pelancong. Bahagian pemandu pelancong. Khususnya maknanya sambut tetamu. Betul. Datang daripada kan saya pernah juga ke sana. Kita pernah buat program di sana. Jadi dia datang dari pintu gerbang tu kan. Welcome mereka. Pintu masuk utama tu. Yang letak rak kat kasut kan. Ada rak kasut sana. Lepas tu kita orang bawa dia untuk daftar. Daftar lepas tu terangkan lah perlu pakai tudung apa semua. So kalau diorang okey, diorang terima, so kita pun tolong pakaikan, dah siapkan. So akan terangkan kepada mereka ni pasal masjid punya sejarah. So saya suka bawa diorang ke ni bilik pengurusan jenazah. So kat situ diorang boleh tahulah bezanya agama diorang dengan agama Islam, cara mengurus jenazah ni macam mana dan kos dia. So bila diorang ada yang dia cakap, saya ingatkan tercacak macam ni, dia kata masa kebumikan, ingatkan tegak macam ni berdiri. Apa yang tegak? Mayat? Ada yang cakap saya ingatkan dia saya dengar orang cakap dia orang lempar je macam tu kat bawah. Saya tak adalah, dia walaupun mayat jenazah tapi tak adalah sampai nak lempar macam tu. Lempar dalam kubur? Ya. Macam-macam cerita. Lepas saya cakap itulah sekarang awak dah sampai sini, so awak pun dah tahulah kisah sebenar. Saya cakap so dia dapat ilmu baru lah kat situ. So saya cakap itulah rezeki masing-masing kan. Bila diorang sampai ke masjid, diorang dapat ilmu yang baru lah. Maksudnya dalam masjid tu elemen yang paling Atikah suka untuk diperkenalkan lah untuk urusan jenazah lah. Tempat mandi jenazah. Betul. Sebab saya ada juga ada orang yang bukan komen dia kata elakkan masuk bilik urusan jenazah tu sebab menakutkan orang Muslim. Tapi sebelum tu saya memang akan tanya dulu lah. Saya akan bagi tahu selepas ni saya akan bawa sekalian pergi ke bilik jenazah. So tak perlu masuk pun tak apa. You all just berdiri depan pintu, tengok sahaja. Sebab alang-alang dah masuk dalam masjid, so rugilah tak tengok kan. So you tengok, you boleh dapat ilmu baru. Macam tu. So diorang pun okay. Saya tak paksa you masuk, tak payah. Saya cakap just pintu sini je tengok. So daripada pintu you dengar saya cerita sikit-sikit. So tak adalah macam sedetail-detailnya. Sebab diorang pun kalau tanpa detail pun dia macam boring lah. Betul lah. So saya ringkaskan sahaja. So dia pun macam tu. Kalau puan ceritakan, kalau cerita pada nama apa yang puan ceritakan? Selalunya kan dia ada dua tempat. Satu tu tempat mandikan jenazah. So bagi tahu lah ni tempat mandikan jenazah. So dah selesai mandikan jenazah, sini ada satu lagi, akan sediakan kain kapan warna putih. So akan balut guna kain kapan sahaja. Dah tak ada pakaikan makeup lagi ataupun baju. Sebab kalau Cina diorang selalunya akan pakaikan baju hias-hias cantik, makeup macam tu. So diorang pun macam macam tu. So diorang macam, lepas tu diorang akan tanya kosting berapa, dia kata. So saya cakap anggaran mungkin 1,000 dan 2,000. So dia murahnya, dia kata. Kalau Cina nak mati pun nak fikir, nak cari duit dia cukup baru berani mati, dia cakap. So berani mati. Yalah, sebab saya pun Chinese, so saya pun
faham sebenarnya. So, kalau pembakaran mayat pun memang costing dia tinggi. Memang betul. Berapa kak? Kalau Plus 10,000 ke atas. 10,000 ke atas. Tu bakar. Kalau dia ada kaedah lain selain daripada bakar? Yang saya tahu, ini sebagai knowledge kita bukan satu penghinaan kan. Selain bakar dia pakai inilah keranda yang ada di yang lahat. Itu mana tanam lah. Dia tak tanam, dia ada keranda, dia pakai keranda. Diorang akan beli tanah. So tanah tu diorang dah beli siap-siap. Diorang dah beli siap-siap. So diorang akan buat diorang akan simen lah untuk sediakan lubang tu kan. So bila diorang meninggal, diorang akan beli keranda untuk masukkan ke dalam ruang tu. Macam tu lah. Jadi Puan kata maksudnya dari sudut pengurusan jenazah tu mungkin menjadi satu media kita menyampaikan dakwah kepada umat Islam bagaimana cara pengurusan jenazah umat Islam lah kan. So selain daripada tu dalam masjid yang Cina tu apa yang menarik yang Puan terangkan kepada orang umat Islam? Ada setengah tu dia akan tanya juga pasal solat, atau ada setengah tu dia tanya pasal kahwin empat. Kalau dia tanya apa jawab? Saya cakap macam ni lah. Sebenarnya dalam Islam dia membenarkan kita ni kahwin empat sahaja. So dia bukan mewajibkan. So itu terpulanglah kemampuan dia. So saya cakap bukan sahaja kemampuan daripada segi kewangan, dan seorang suami dia kena didik anak isteri dia dari segi agama juga. Bukan setakat kata kewangan dah cukup dah, tapi dia cakap tapi orang lain kebanyakan macam tu. Itu diorang kurang lah ilmu, saya cakap. So ada kekilafan lah masing-masing punya peribadi kan. Manusia ni kan banyak macam-macam beragam orang kata. Dari sudut menerima maksud tetamu di masjid tu kan. Kebanyakan ada tak selain daripada orang Cina ataupun China? Bangsa Cina. Ada. Japan. India ada. India ada, tapi diorang kebanyakannya memang Muslim. Memang Muslim lah. Korea pun ada, tapi dia punya bilangan tu sedikit lah, dia tak ramai. Tapi kalau China sebab diorang ikut bas pelancong kan. Memang dijadikan bas tu antara rutin tempat untuk disinggahi lah. Diorang punya pemandu pelancong tu yang bawa ke sana. Jadi masjid tu dan pengalaman Puan lah. Apa yang menarik sepanjang pengalaman, sesuatu yang mungkin tak boleh lupa respon reaksi daripada pelancong-pelancong ni bila datang ke masjid? Ada tak? Macam maksudnya? Pengalaman tertentu tengok orang ni dia luar biasa sikit. So macam yang buat saya gembira, yang non-Muslim datang melawat ni lah. Macam bila dah habis ending tu kan, macam terima kasih, macam diorang hargai lah. So diorang cakap dari sini lah saya dapat tahu pasal Islam ni. Rupanya selama ni saya dengar macam menyeramkan. Dia kata ini tak boleh, itu tak boleh, macam ni macam tu. So saya cakap sebenarnya tak adalah menakutkan pun. Just kita kena pergi belajar lah, ambil tahu kan, sebagai ilmu. Bukan semestinya awak ambil tahu tentang satu agama ni terus awak masuk agama tu. Saya cakap macam kita belajar setiap bahasa, pelbagai bahasa. Takkan kita belajar bahasa Arab kita jadi orang Arab. Itulah macam tu lah. So saya macam gembira lah. Saya bila diorang keluar dengan gembira, saya pun gembira. Saya seronok. Soalan saya, ialah Puan selama ni sebelum kerja dengan masjid tu adalah suri rumah. Tiba-tiba ada trigger jadi sukarelawan masjid. Ada panggilan lah. Dan kemudian dia ambil bekerja. Apa yang menyebabkan faktor nak jadi sukarelawan masjid, atau dan terus memang nak cari kerja tadi, tapi kenapa masjid dia pilih? Saya bukanlah saya pandang saya wrong apa, tapi mungkin pekerjaan lain pendapatan lebih tinggi ke? Mungkin. Tapi kenapa Puan pilih menjadi masjid itu sebagai tempat career kerja ke?
So sebenarnya itulah masa saya cakap tadi lah, saya memang tengah cari kerja masa tu. Okay. Lepas tu Ustaz sana dia suggest saya lah, dia suruh saya try lah, dia kata. So dalam masa yang sama kan, bila bertugas di masjid ni, saya suka kelebihan dia tu adalah kita boleh solat jemaah. Solat ramai-ramai kan, solat jemaah ni kan banyak pahala, pahala berganda. So dia macam, so saya pun terimalah, cubalah, daripada tak tahu apa-apa, zero kan. So belajarlah sampailah ke hari ni. Alhamdulillah lah. Ramai ke yang bekerja di sana? Tak ramai. Kalau pemandu pelancong 2 orang saja. 2 orang lah. Kalau hujung minggu tu kami akan panggil part time lah. Suka relawan lah. Dia dua-dua tu lelaki, dua-dua perempuan? Tak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi tak juga semestinya macam tu. Cuma dia kan yang berbahasa Mandarin. Okay. So dia tak kisah apa sebenarnya masa tu nak ambil lelaki. Tak, masa yang sekarang ni bekerja. Sekarang ni atasan saya, ketua pemandu pelancong tu, Ustaz Kuyum, dia lelaki. Dia pun boleh bahasa Inggeris, bahasa dia Mandarin. Boleh sedikit. Bahasa Arab dia pandai. Dia ada lagi lah bahasa yang dia tahu. Macam tu. Okay, kita banyak lagi tu nak bincang. Kita break kejap. Kopi nak sejuk, kita minum kopi dulu, insyaAllah. Sekejap ke mana-mana, lepas ni kita akan sambung balik. Alhamdulillah, kita sambung balik dalam rancangan Jom Login bersama saya, Muhammad Syahmi bin Abdul Aziz, dalam episod yang ke-10. Hari ini kita bersama dengan Puan Atikah. Cerita dia menarik, cerita pasal masjid. Tetapi hebat. Dalam cerita masjid tu hebat. Itu kalau boleh kita simpulkan, perkara pertama yang Nabi SAW hijrah dan buat adalah 3 perkara kan, persaudaraan Islam dan bina masjid. Bina masjid dan bina piagam Madinah, Sahihul Madinah. Jadi yang bina masjid ni lah yang Nabi buat. Bermula dulu sebelum tu Masjid Quba dan kemudian Masjid Nabawi. Sebab ada benda yang besar dari sudut masjid tu. Bukan ialah kita tahu tempat tumpuan solat, ibadat solat, dan kemudian masjid ni kita tahu dia adalah pusat dakwah, pusat kepada segala aktiviti-aktiviti masyarakat. Dan inilah yang Nabi SAW buat. Dan gitulah Puan Atikah telah memilih masjid sebagai kerjayanya. Kita nak kembangkan lagi kat situ. Mungkin kita nak belajar macam mana pengurusan masjid, khususnya masjid Cina di Kelang. Boleh tak Puan cerita sikit? Kalau tahulah, kalau boleh kongsikan dari sudut pengurusan masjid Cina di Kelang ni. Pengurusan dia macam mana, ada di bawah siapa kelolaan? Seperti mana yang Ustaz tahu, setiap masjid memang bawa dais kan. Tapi masjid Jami' Cina ini dia lebih kepada masjid korporat. Dia korporat lah. Sebab Jais dia hanya tanggung 5 orang dan bila 2 orang. So costing yang selebihnya hasil kutipan daripada orang awam untuk tampung semua costing tu. So aktiviti utama di masjid tu ada aktiviti apa? Selain pada solat, confirm lah. Ada kuliah. Setiap waktu ada kuliah. Ada juga aktiviti yang lain. Pengajian untuk mualaf ada? Buat masa ni untuk macam yang kat situ je, ada. Staf situ lah. Tapi yang untuk macam belajar tajwid setiap hari Sabtu tak setiap Sabtu. Untuk siapa? Untuk orang awam. Orang awam lah. Bukan spesifik mualaf. Kelas non-Muslim tak ada. Belum. Tu untuk mosque guide lah kan yang datang tadi. Okey. Jadi sikit kesimpulan sebelum tu, kalaulah pengalaman dekat ada 3-4 bulan ni dalam apa ni sebagai mosque guide kan, mosque guide boleh dibawa ke sebagai model dan modul ke tempat lain. Maksudnya kita jadikan agenda besar dalam masyarakat kita, utamanya tempat yang mix, ada campur Muslim dan Muslim yang banyak. Kita jadikan masjid di situ sebagai pusat untuk galakkan orang non-Muslim. Agak-agak boleh buat tak pandangan Puan untuk kita laksanakan? Rasanya kalau berdasarkan pengalaman saya mungkin tak cukup lagi lah bagi saya. Bagi saya. Sebab kita nak tahu trik taktik
nak tarik perhatian. Tarik perhatian. Sebab diorang ni kebanyakan datang just biasa lah, nak ambil gambar kan, pemandangan semua. Sebab orang datang ni punca dia kerana nak tengok pemandangan seni bina dia. Betul. Yang unik lah. Okay. So kita kena fikirlah macam mana supaya diorang tak bosan, jangan terlampau lama nak kongsi dengan mereka. So kita ambil macam poin yang penting-penting saja. So bagi diorang macam ringkas, diorang faham. So masa diorang pun selebihnya diorang tak rasa macam lamanya sebab diorang pun tak selesa kan pakai lama-lama tudung semua. Ada tak yang dia tak nak pakai tudung? Ada je. Ada. Lepas tu kita terangkan kat dia lah, minta maaf lah kalau awak tak nak, kami pun tak boleh paksa. So ikut peraturan masjid pun daripada atasan kalau tak masuk kena tutup aurat. So kalau awak tak nak masuk tanpa pakai, awak nak masuk tanpa pakai tudung, tutup aurat sebagainya, so tak apalah, awak tunggu sini lah, duduk ada dekat bahagian kan, suruh diorang tunggu kat situ lah. So kawannya dia yang lain nak masuk pakai tudung lah. Macam tu. Setengah, tapi majoritinya diorang masuk lah. Maksudnya dia nak lah, sebab dia dah sampai kan, bagi saya lah. Tapi ada datang jauh-jauh, sebahagian sikit sajalah diorang rasa macam tanggapan diorang ni macam diorang pakai tudung tutup aurat, diorang dah terus jadi orang Islam. Tu diorang punya. Lepas tu kat situ ada kita jelaskan tak kenapa? Saya cakap kita ini hanya pemakaian. Ini hanya cara pemakaian Islam. Bukan you pakai you terus jadi Islam. Tak. You tetap Chinese. Bangsa you masih tetap Chinese. You masih tetap agama you, saya cakap. Tapi ada juga yang tetap dengan pendirian orang lah. So kita tak paksa. So saya cakap terpulang pada awak nak masuk atau tidak. Selain daripada tempat yang mengurusan jenazah, mana lagi yang ruang kita cerita? Saya akan bawa pergi ruang solat lah. So bagi tahu mereka dalam Islam melakukan solat 5 kali sehari. So dekat masjid tu kami ada satu sejadah yang macam tunjuk macam mana cara-cara solat. So akan tunjuk kat mereka lah. Yang mana yang saya teringat lah, kadang terlupa juga. Sebab dia bukan terbentang macam tu kan. So dia masa tak tunjuk kat orang, dia kan kena roll kan, simpan elok-elok. Sebab ada tulisan Allahu Akbar. So kadang dia ingat, kadang lupa jugalah. Okay, cerita. Ada satu lagi istimewanya buah labu. Buah labu. Buah labu tu buah labu original. Kat mana buah labu? Daripada China, Qinghai. Ada tanam sana? Bukan tanam. Dia dah kering. So dia letak dekat ni. Galeri. Dalam galeri. Apa tujuan buah labu tu? Satu buah labu tu satu juzuk Al-Quran. Satu juzuk Al-Quran. Labu? Ya. Dia tulis Al-Quran di labu tu. Dia di atas labu tu. Labu. Siapa yang tulis? Imam dekat Qinghai. So tulis tangan lah. Dia kepada masjid tu lah. So dia tulis pakai tangan imam tu. Tahu tak seorang Nabi yang Allah beri dia buah labu sebagai survivor hidup? Saya cerita sikit lah. Itu Nabi Yunus. Nabi Yunus kan dia kena telan ikan kat laut. Jadi selama beberapa hari lah, ada kata 7 hari, ada kata 40 hari, dia tak makan apa-apa, dia zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir tu dia tak makan apa. Kemudian Allah selamatkan dia. Allah ikan tu muntahkan, jadi keluarlah Nabi tu. Dia terperanjat keadaan sangat lemah, tak makan kan. Kemudian dia dalam perut tu berpusing-pusing lah masa tu, berjalan seluruh dunia ikan tu. Kemudian Allah tumbuhkan buah labu. Ini cerita dalam Quran sebagai makanan dia. Jadi labu ni adalah makanan seorang Nabi. Dan yalah, maksudnya baiklah untuk, mungkin ada kesihatan dia, dari sudut dia tumbuh di bawah kan, manis. Kita makan pun sedap kan, manis. Itu kaitan dengan labu lah kot. Okey. Kita cerita dalam masjid, alhamdulillah, dan saya rasa sangat teruja ni.
Sebab saya pun rasa ada banyak panggilan untuk kita buat sana program macam mana Masjid Cina. Betul. Dan bahkan saya rasa kita tak berhenti sebab kita pernah buat sekali. Bawa non-Muslim ke Masjid Cina di Kelang. InsyaAllah kita akan buat lagi lah. Cuma saya nak tanya Puan Atikah, dari segi selain daripada masjid sebagai tempat bekerja dan berdakwah kepada non-Muslim, ada tak program-program lain yang disertai? Yang saya pernah sertai program daripada Perkim Datuk Keramat. Okay. So program tu dia berkumpul dengan non-Muslim. Okay. So ada Cina, ada India dan yang Di mana tu? dekat Hotel Tidur. Hotel Tidur. Program macam mana? Program tu dia macam santai-santai juga. Okay. So macam nak sambil macam berinteraksi, komunikasi dengan mereka lah. So dekat situ dapat lagi mengeratkanlah hubungan sesama walaupun tak seagama. Okay. Dari segi Puan melihat pengalaman Puan di masjid dan apa pendekatan yang baik yang boleh kita lakukan dari segi kita nak berdakwah kepada orang Islam? Apa pendekatan program apa, strategi apa orang Islam, terutama bangsa Puan sendiri ke? Antara bangsa Chinese dan Indian, mana yang mudah untuk kita bagi saya apa yang setakat yang saya dapat program-program tu pun dah mencukupi sebenarnya. Okay. Cuma mungkin daripada segi mereka ni non-Muslim, mungkin kadang daripada kekangan masa ataupun kekangan jarak tempat tinggal apa nak tuju ke tempat program tu ke. Kalau macam boleh sediakan transport pun bagus juga. Transport pun bagus juga. Sebab mungkin ada yang duduk jauh, diorang nak join tapi tak ada transport. Ataupun diorang tak berkemampuan. Pun ada, kita tak tahu kan. Okey, satu soalan yang kalau lah Puan diberi kalau lah Puan tidak bekerja di masjid tu, agak-agak Puan sekarang buat apa? Mungkin saya akan ikut Kak Sariza lah. Dia pun sebagai staf Perkim Datuk Keramat. Okay. So sebab kita buat setiap benda walaupun sekecil-kecil kebaikan kan pahala juga. So mungkin saya akan ikut Kak Sariza lah pergi ke mana-mana macam tu lah. Okey, kita ada dua soalan terakhir. Yang pertama tentang dua soalan lah. Puan ada keluarga yang bukan Islam? Setakat ni ahli keluarga saya, mak saya belum Islam lagi. So dalam adik-beradik saya ada 6 orang. 6 orang. Ada seorang abang dan seorang kakak. Diorang Kristian. Mak saya Buddha. Kami satu family asal agama Buddha. So sekarang ni ada 3 agama dalam satu family. So ada tak usaha perancangan untuk mendekati keluarga dakwah mereka? Sebenarnya kami pun saya dengan kakak saya ni pun ada juga sampaikan sedikit-sedikit lah. So tapi pilihan pun di tangan masing-masing. Betul. So setakat ni pun hanya mampu doakan mereka sahajalah. Okey, kita masuk yang babak-babak terakhir, soalan terakhir lah. Mungkin Puan ada harapan yang nak disampaikan, kata-kata akhir, harapan lah terutamanya mungkin dari sudut kerja Puan tu sendiri, bersama dengan mungkin saudara baru dan juga mungkin kepada orang Islam tu sendiri. Ada tak apa yang Puan nak sampaikan? Sebagai harapan. Macam mana tu? Kalau kepada saudara baru yang lain? Saudara baru? So macam kira macam nasihat lah. Nasihat lah, betul. Okay. So yang kepada saudara baru, nasihatkan mereka untuk hadir ke kelas lah, untuk belajar fardu ain. Fardu ain tu penting. Bila kita tak pergi belajar kelas fardu ain ni, kita macam akan hilang arah. Itu sangat penting. Fardu ain Okey. Kalau kepada non-Muslim ada tak kata-kata nasihat? Non-Muslim. Kepada non-Muslim, bolehlah cuba untuk belajar mengetahui agama lain kan, selain agama sendiri. Barulah kita boleh tahu kan, bezakan mana satu yang pilihan di tangan sendiri macam tu.
So jangan dengar, jangan sekadar dengar apa yang orang cakap sahaja. Biar kita sendiri pergi belajar, pergi cari tahu macam tu. Terkadang orang ni cakap sini jadi AB, sampai sana ABC. Betul. Macam tu lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, jadi terima kasih kepada Puan Atikah yang telah kongsikan pada kita. Saya cukup teruja tentang cerita masjid tu. Dan kerinduan kita tahun lepas kita pernah pergi. Saya rasa saya akan usahakan untuk kita buat sekali lagi program mosque tour di Masjid Cina di Kelang sebagai satu model. Dia mungkin dia simbol keharmonian, simbol perpaduan kan, perbilang kaum dalam negara kita. Dan satu perkara yang boleh kita mesej pada masyarakat di luar, yang Puan sebut tadi, masuk Islam bukan berarti masuk Melayu. Dan sebab tu masjid tu masjid Cina. Kan? Itu mesej yang paling jelas lah. Dan kita sebab tu kita bawa mereka biar tahu budaya mereka sendiri. Kan ada tulisan-tulisan Cina kat situ kan. Saya nampak ada, saya rasa ada khutbah wadak kat situ kan, yang depan kan. Saya pun tak boleh baca sebab tulisan Cina. Dia ada bahasa Arab, bahasa Arab dia. Melayu. Melayu dia. Saya tak perasan yang tu. Saya nampak tulisan Cina je. Jadi dia kat tengah-tengah tu memang besar lah bahasa Mandarin. Okey, jadi itulah benda ini. Dan saya doakan puan-puan agar ada pengalaman yang banyak. Mungkin dalam beberapa bulan akan datang menjadi jurulatih pula kepada kita untuk kita anjurkan program mosque tour sama ada di Masjid Cina ataupun masjid-masjid lain. Sebab saya rasa trend menganjurkan mosque tour ni semakin banyak lah. Saya dah ada 3-4 masjid yang tawarkan buat program. Contohnya Masjid Amaniyah di Kepong dan Masjid Nurul Islam lah di Kuala Lumpur ni yang menganjurkan. Kalau masjid tu biasa, nak kata seni bina yang hebat biasa je, tak besar mana. Tapi dari sudut selain daripada seni bina yang kita nak pendekkan adalah pengisian di dalam tu. Dan ini kita perlukan kepakaran khususnya daripada Puan lah. Mungkin dalam 3-4 bulan akan datang boleh jadi coach pada kita insya-Allah. Itu yang kita doakan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itulah perkongsian daripada puan kita, saudari kita berkenaan dengan kisah kehidupan beliau yang menariknya tentang masjid Cina di Kelang itu yang beliau berkhidmat sekarang, dan beliau juga menyaksikan ramai orang memeluk agama Islam hasil kerana hadir masjid, melihat seni bina, melihat pengisian di masjid, melihat kepada akhlak yang kita tonjolkan bila menerima mereka. InsyaAllah mudah-mudahan jadi sebaran vibe dakwah yang baik di kalangan masyarakat dalam negara kita. Jadi saya rasa sekadar itulah boleh kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam podcast yang akan datang bersama saudara-saudara kita yang lain dengan cerita-cerita yang juga menarik insyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.